Hai, Assalamualaikum. Nama saya Dr. Amirul daripada Klinik Nova. Ada 5 tanda-tanda seseorang lelaki itu mungkin ada BPH ataupun Benign Prostatic Hyperplasia. Okey, jom kita dengar. Yang pertama adalah apabila seseorang lelaki itu mempunyai masalah untuk kencing secara lancar. Nombor 2, di mana seseorang lelaki itu kerap bangun malam untuk kencing lah. Okay. Nombor 3, dia mempunyai masalah untuk kencing lah, di mana dia terpaksa teran ketika kencing lah. Nombor 4, di mana bila seseorang lelaki itu dia susah untuk tahan dia punya kencing. Tahan kencing lah. Dia kalau rasa kencing dia kena pergi terus. Okey, dan yang terakhir adalah seseorang lelaki itu dia apabila sudah kencing, dia akan rasa mesti ada lagi kencing yang ada lah. Dia rasa tak lawas, ataupun kita panggil kencing yang tak lawas lah. Okey. Itu antara tanda-tanda BPH. Okay. So kalau ada antara kita yang mempunyai tanda-tanda macam BPH, boleh datang ke klinik untuk dapatkan nasihat lanjut sebelum kita start apa-apa rawatan. Okay. Stay tune.